Wush, bunyi apa tu? Empah masuk hutan ni, dah ada permit ke? Hah? Empah nak pergi mana tu? Kami nak buat bayaran permit lah tuan, di kaunter. Jangan risau. Guna e-bayar lagi mudah. Hah? E-bayar? E-Bayar adalah one-stop center bagi perkhidmatan pembayaran secara atas talian di jabatan-jabatan kerajaan negeri Perlis. Melibatkan 40 jenis pembayaran dan sebanyak 18 agensi kerajaan telah berdaftar dalam portal e-Bayar ini. Pengguna hanya perlu memuat turun aplikasi untuk memilih agensi dan jenis pembayaran yang bersesuaian. Apa yang perlu anda lakukan adalah isi maklumat pembayaran, seterusnya pengesahan pembayaran. Pilih kaedah pembayaran sama ada perbankan internet atau kad kredit dan debit. Pilih mana-mana bank pilihan anda dan anda boleh teruskan dengan pembayaran. Sangat mudah. Oh, jadi lepas ni tak perlu pergi kaunter lagi lah tuan. Ya, betul tu. Zaman bila bayar kat kaunter ni? Dengan adanya e-bayar, penggunaan tunai boleh dikurangkan serta terus memacu ke arah cashless society.